Soal kegusaran rakyat kita tak dapat elakkan. Terutama sekali bila berlaku saja peperangan, tajuk utama yang akan dibincangkan soal makanan. Walaupun ia tidak berlaku di negara kita, kesan sampingan itu akan sampai juga ke negara kita jikalau peperangan yang berlaku di Timur Tengah, Israel dan Amerika yang menyerang Iran, kalau berpanjangan, ia akan mengakibatkan pola politik dan juga rantaian makanan akan membawa sedikit masalah. Walau bagaimanapun persediaan mesti dibuat daripada sekarang. Saya harap rakyat tidak terburu-buru dan panik kerana bekalan makanan di negara kita buat masa ini masih mencukupi. Misalnya bekalan beras sehingga 8 bulan, sehingga ujung tahun ini masih mencukupi, insya-Allah di kadar harga yang lebih kurang. Begitu juga ayam dan telur. Kita sudah 3 tahun berturut-turut tambah tahun ini. Telur dan ayam berlaku limpahan di dalam pasaran. Dan ianya masih mencukupi secara harga yang ada sekarang untuk 2-3 bulan yang akan datang. Sektor perikanan alhamdulillah mencukupi. Tetapi apabila harga diesel naik melambung, ianya boleh memberi kesan terutama penangkapan bot agak laut dalam, C1 dan C2. Kemungkinan terjejas sedikit hasil. Usaha-usaha mesti dibuat segera. Di antaranya kita memperhebatkan aquaculture, sama ada ternakan sangkar di laut atau di darat. Dan usaha ini sedang dipergiatkan oleh pihak Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Dalam hal sekuriti makanan, kita tidak bergerak bersendirian. Dia bersama dengan Kementerian Pengguna, KPDN, Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa dan Wilayah, juga kementerian luar yang kita minta panduan di sudut situasi mutakhir dan juga hubungan dengan negara-negara lain supaya kita dapat mendapatkan bekalan dengan harga yang setimpal dan sebagainya. Oleh itu, kita janganlah terburu-buru. Misalnya kalau selalu dia membeli ayam seminggu 2 ekor, kekalkan beli 2 ekor. Jangan kita beli sampai 5-6 ekor, maka ia akan menjadi satu kejutan yang mungkin akan berlaku kenaikan harga yang mendadak. Dan kita mendapat kerjasama penuh dengan pihak penternak, pengusaha, peniaga, dan kita sentiasa membuat libat urus dengan mereka. 2 perkara yang kita tak boleh kawal. 1, cuaca. Yang kedua, perang kalau berlaku bukan di negara kita. Sekarang kita menghadapi cuaca panas yang menyebabkan kemungkinan hasil padi yang dituai sekarang di negeri Kedah mungkin akan sedikit berkurangan kerana cuaca panas luar biasa di Kedah dan di Perlis. Begitu juga cuaca yang melanda satu ketika di India yang menyebabkan berlaku kekurangan beras tempatan mereka, yang menyebabkan mereka menghentikan sementara mengekspor beras putih tempatan. Yang kedua ini perang. Bila perang ini dia tak terlibat negara kita, tapi berlaku kenaikan harga minyak yang mendadak. Kalau peperangan ini berterusan, bukan saja Malaysia, seluruh dunia akan menanggung beban daripada peperangan ini. Di Eropah, di Jepun, di Korea, ini semua gergasi ekonomi. Mereka sedang menghadapi masalah yang lebih besar daripada kita. Dan kita harap carilah jalan
berhenti dengan seberapa segera. Kalau boleh. Ya. Tapi tentulah pihak yang berperang itu mereka ada membuat demand sesuatu. Ya. Tapi kita tahu ia membawa akibat kepada seluruh dunia. Dan di situlah kita akan hadapi perubahan-perubahan itu dengan penuh perbincangan, kesabaran, dan kita juga mempunyai hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara yang membekalkan. Maka ini kita harap sama-sama menanggung beban ini bersama. Kita tahu bahawa misalnya kita mengimport bahan-bahan makanan ke negara kita ini bukan banyak melalui Selat Hormuz itu. Okey. Kita banyak daripada Pakistan, India, ASEAN, daripada Australia, New Zealand, daripada Brazil, Argentina, China, semua sebelah sini. Tetapi kalau kenaikan harga minyak, bagaimana kos transport, insurans yang dikenakan, semuanya itu akhirnya kembali kepada barangan yang dijual itu, mereka terpaksa menaikkan harga. Tentulah intervensi daripada kerajaan, dan kalau kita kata berlaku satu kenaikan tidaklah mendadak. Okey. Kita tahu di negeri-negeri lain sudah berada dalam keadaan panik seperti di negara jiran kita. Tapi kita alhamdulillah rakyat kita masih bertenang dan beli dalam keadaan biasa. Dan kita akan berusaha dengan semua kementerian supaya yang kalaulah ianya melibatkan kenaikan, ia tidak sampai ke peringkat boleh membebankan keseluruhan rakyat. Dan buat masa sekarang, saya memberi jaminan bahawa stok beras kita misalnya, sehingga 7-8 bulan akan datang di paras yang cukup. Selepas itu, kita akan melihat pula suasana dengan perbincangan dengan Kementerian Keuangan, dengan Bernas, dengan semuanya sekali untuk kita berusaha bagaimana untuk meringankan bebanan pengguna ini.